lumah boh mamplam ngote tajak bunuh yang tingat tibalan semayang. Sehingga murid daripada Imam Malik, beliau hilang emas gadoh mu. Ya tanyonglah ba Imam Malik, ya Imam, lun na gadoh mu kiban cara untuk merumpok lom muhnya. Jawab lah Imam Malik, mapa kau bak lun tanyong? Ya. Kalau netanyong tentang fikih, netanyong tentang hadis, netanyong tentang ayat-ayat je nyot mehram apa nang tepat mah. Apa nujuk aran mentong kiban yang pah. Kejawablah oleh Imam Malik. Nuwo kedih urumoh, ne semayang 2 rakaat, wate semayang 2 rakaat kan berkhusyuk. Berhabis khusyuk. Betul-betul khusyuk. Ya insya-Allah merumpok kembali. Ya karena ulama yang pegapak kata gua tu agama yang benar anak mudanya ruk bak rumah nunggu sembahyang tu betul-betul khusyuk dia tanya. Allahu akbar, betul-betul khusyuk. Rakaat tu pun khusyuk dia. Han tinggal apa? Bak rakaat yang kedua mu tinggal. Oh man, oh betul. Mu rupaji lompo tu atas lemari. Nya. Ya. Pandailah kalau tinggal kamu. Ya, nya salam mah dak buta salam juga tedong apa. Lu salamnya giat cok tu muh yang bak lemari kan gebalah bak Imam. Wahai Imam, betul seperti kata engkau. Kalau hilang emas kita solat 2 rakaat